Kalau kita dengar Anwar Ibrahim bercakap, orange pun boleh jadi apple. Kalau Anwar Ibrahim faham ni ayat yang saya cakap ni, orange boleh jadi apple, beliau akan faham. Berdegar-degar Anwar Ibrahim mengatakan dia tidak takut walau digertak dari luar ataupun dari dalam. Dia dah lalui pelbagaian proses siksaan, dimalukan, disiksa, hampir mati, mata, lebam. Saya ulang balik supaya dia tak, kalau dia tak ingat, saya nak ingatkanlah mata dia nah lebam. Dia lebam tu sebab, mesti ada sebab lah, kalau tidak orang takkan nak pukul dia, free percuma. Kan? Saya bukan anti, dulu saya bela Anwar Ibrahim, saya kena ISA kerana mempertahankan Anwar Ibrahim. Tapi bila diberi kuasa semua habis menjadi kucak-kacir dan reformasi telah menjadi reformati, akhirnya saya nak beri cabaran pada Anwar Ibrahim. Kalau kamu seorang pemimpin yang hebat, kamu telah lalui pelbagai dugaan dan cabaran, saya cabar kamu sekarang dalam kes Yusof Router, segerakan kes sebelum pilihan raya. Jangan declare pilihan raya dulu, lepas tu baru kes dijalankan. So sebelum kamu declare pilihan raya, settlekan kes Yusof Router. Kalau Anwar Ibrahim ini anak jantan. Itu je yang saya nak kata. Sekian, Assalamualaikum. Why so serious?